Isteri curang di Malaysia. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BPJ. Kepada anda yang belum follow channel saya ini, follow untuk mendapatkan info-info yang akan saya update dari masa ke semasa. Okey, saya banyak mendapat message DM dalam TikTok saya ataupun FB saya sendiri BPJ yang mana belum follow juga ya. Di mana para suami minta isteri mereka ditangkap. Cari isteri mereka di Malaysia. Sebab apa? Okey, macam ni ceritanya. Kebanyakannya dekat 5-6 kes diorang dah minta bantuan saya dan saya pernah post benda-benda macam ni di mana isteri mereka datang ke Malaysia untuk bekerja. Ini Indonesia Isteri mereka datang ke Malaysia untuk bekerja. Sampai di Malaysia, tak tahu mereka apa terkena kejutan budaya ke, terkejut Malaysia macam ni cantik ke apa ke, mereka berubah fikiran di mana mereka dah tak nak call suami dia, tak nak call anak mereka di negara mereka, dan ada yang juga dapat tahu isteri mereka ada hubungan sulit dengan lelaki warga asing di Malaysia. Ada ramai mesej saya dekat 5-6 orang dah. Okey, itu yang saya baca. Yang saya tak baca saya tak tahulah berapa banyak. Okey, ada yang minta bantuan supaya isteri mereka ditangkap dan dihantar balik. Sebab apa? Mereka dah pujuk isteri mereka tapi isteri mereka tu tak nak balik, tak nak pick up telefon, anak terabai di kampung. Jadi apa saya nak sampaikan kepada suami-suami yang nak hantar isteri pergi bekerja di luar negara. Tak kisahlah daripada Indonesia nak hantar ke Malaysia ke atau mana-mana negara sebelum hantar tu fikir baik-baik. Okey, fikir baik-baik. Kenapa saya cakap macam tu? Okey. Kalau kita tengok faktor ekonomi dengan sosial dekat sana, dekat negara kamu mungkin dia dah hidup susah. Okey, dia dah hidup susah, ada anak, duit tak cukup. Sebab tu dia berhijrah untuk bekerja di luar negara. Okey, jadi bila dia datang sini, dia kejutan budaya, dia kejutan ekonomi, dia dah ada ekonomi, sumber duit, dia nak apa yang dia tak ada kat sana. Dia nak enjoy, tiba-tiba ada satu lelaki yang memberikan perhatian lebih, mungkin tempat kerja atau jumpa di mana, mereka berjatuh hati, ada hubungan sulit dan keluarga asal di negara mereka terabai. Okey, jadi kepada para suami, kalau nak hantar isteri bekerja tu, fikir baik-baik. Lebih baik kamu yang datang bekerja secara sah. Ini bukan secara tak sah, ini secara sah. Saya kata, okey, yang tak sah tu hantar pilah kena tangkap. Ampun pak, ampun bu, aku tak tahu apa-apa soalnya. Itulah jawapan mereka biasanya. Okey, jadi jagalah yang kamu pun, isteri pun, kalau dah datang sini nak cari rezeki, nak bantu suami kamu, buatlah benda yang betul. Tak perlulah membelakangkan suami, menduakan suami. Kamu datang sini cari rezeki. Okey, bantu keluarga. Okey, janganlah berhubungan sulit dengan orang lain. Okey, banyak ada yang saya sempat baca dekat 5-6 message lah. Dia orang PM minta bantuan. Okey, yang saya tak baca banyak lagi. Okey, apa-apa pun jaga diri di Malaysia.